Ambil lagu lain, filem lagu Frozen, pernah dengar? Lama dah Frozen ni, zaman Madonna dulu. Frozen ni kan dia duduk menyanyi dekat padang pasir, kemudian bertukar jadi burung elang hitam, dia bertukar jadi anjing kan. Tapi dia ada satu sebut. Masa dia duduk nyanyi-nyanyi tu dia sebut dia sebut kau Sebenarnya dia sebut ni sama dengan Tuhan orang Hindu kan. Orang Hindu dia sebut tu, cuma dia larikan nak suruh orang jadi keliru. Kalau sebut om tu nampak sangat, jadi dia buat sebenarnya dia sedang mempersembahkan tarian kepada Tuhan kegelapan dia. Sebab tu dia bertukar dia jadi anjing, dia bertukar jadi burung gagak yang hitam. Antara lagu lain Alejandro. Pernah dengar lagu Alejandro, Lady Gaga? Lady Gaga tu memang kaki dia dah. Memang kaki Illuminati dah. Lady Gaga. Lepas tu ada penyanyi-penyanyi lain seperti siapa lagi? Seperti Christina Aguilera. Tu geng-geng dia lah. Madonna tak payah kira lah. Lepas tu geng-geng, kita katakan geng-geng hak rap ni. Macam Snoop Dogg, JZ, apa semua tu geng-geng dia. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Zalikal kitab, itulah kitab yang dinamakan sebagai Al-Quran, yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, yang dia ni dapat memberikan hidayah dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa tagline orang yang bertakwa? Iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang bersifat ghaib. Yang kita sebut 4 paling dominan tadi sudah nyata atau jelas depan kita atau belum muncul? Imam Mahdi dah jumpa tak? Belum lagi. Dajjal dah keluar tak? Belum lagi. Nabi Isa dah turun tak? Belum lagi. Ya'juj Ma'juj dah keluar ke? Wallahu a'lam. Jadi sekarang tu benda tu kita percaya, kita beriman, dan dia ghaibiyah buat masa ni. Dia di luar pengetahuan kita, menjadi perkara yang ghaib daripada ilmu dan makrifat kita. Jadi kita percaya benda ni walaupun dia ghaibiyah, walaupun dia tak datang. Sebab apa? Bila kita percaya pada Allah, kita juga percaya pada firman dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang jadi penyampai kepada wahyu dan firman tersebut ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga kita wajib mengimani dan membenarkan setiap kata-kata dia, setiap perbuatan dia, setiap pengakuan dan takrir daripada dia. Dan yang kedua ialah kita ni beriman kepada yang kita sebut awal tadi, iaitu beriman kepada hari kiamat yang nombor 5. Dalam hadis Nabi dengan Jibril disebutkan, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Apa dia iman itu? Iman itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab rasulnya, hari kiamat dan qadarnya. Ketentuannya sama ada yang baik ataupun ketentuan qadarnya sama ada yang buruk. Jadi bila kita dah beriman kepada hari kiamat, inilah yang jadi paksi kepada kita untuk meyakini tentang keberadaan munculnya 4 kumpulan ataupun 4 individu yang dighaibkan daripada mata dan ilmu kita sekarang. Seterusnya, yang menjadi paksi kepada kekuatan benda-benda tersebut inilah dapat mengukuhkan keimanan, dapat mengukuhkan kepercayaan, dapat mengukuhkan keyakinan kita kepada Allah dan perkara-perkara yang terlibat dengan rukun iman yang 6 tadi. Sekarang kita nak alihkan tujuan ataupun pandangan kita malam ini kepada satu perkara. Inilah yang disebutkan sebagai Al-Mahdi. Bila kita sebut Al-Mahdi, apa maksud Al-Mahdi dalam bahasa Arab? Al-Mahdi ni ialah kata dasar, kata akar bagi huda, hidayah, iaitu yang diberi hidayah ataupun yang diberi petunjuk. Itulah makna Al-Mahdi, yang diberi hidayah ataupun yang diberi petunjuk.
Kalau kita nak bahas dalam ilmu nahwu atau ilmu saraf, dia disebut sebagai isim maf'ul. Isim maf'ul. Dan inilah yang disebut, yang kita boleh kaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat besar Nabi, iaitu Irbad bin Sariyah, yang mana hadis tu panjang, tetapi di belakang dia sebut wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maksudnya sunnah khulafah-khulafah yang terpimpin, sunnah khulafah-khulafah yang terbimbing, yang sentiasa diberi hidayah, yang sentiasa diberi petunjuk. Bila kita ambil umum kata Al-Mahdi, yang diberi hidayah dan petunjuk juga tidak terkecuali dan terkeluar daripada 4 orang sahabat yang utama, apa yang kita namakan sebagai Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, kalau ambil umum hadis tadi. Tetapi pengkhususan hadis-hadis yang diceritakan oleh Rasulullah bukan merujuk kepada 4 nama sahabat tadi, tetapi individu tertentu yang akan lahir daripada keturunan salah seorang ahli keluarga Rasulullah, yang dikatakan berasal daripada keturunan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sebelah bapa, dan ada riwayat yang menyebut akan datang daripada keturunan Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma dari sebelah ibu. Itulah yang dikatakan sebagai Al-Mahdi. Tetapi sebelum kita pergi lebih jauh, ada seorang ulama dianggap sebagai ulama yang hebat dalam ilmu hadis, iaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Qayyim ni, bila dia lihat hadis-hadis yang datang yang diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian sampai periwayatan tersebut kepada ulama-ulama, dan bila sampai periwayatan tersebut ke tangan beliau, beliau mula menyaring hadis-hadis yang ada keterkaitan dan penisbahan dengan Imam Mahdi. Lalu beliau membuat satu komentar, hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai Imam Mahdi terbahagi kepada 4 kumpulan hadis. Yang beliau sebut, yang pertama, ada hadis-hadis tersebut bertaraf sahih, ada hadis-hadis tersebut bertaraf hasan, ada hadis-hadis tersebut bertaraf gharib, ada hadis-hadis tersebut bertaraf maudhu' ataupun dhaif. Inilah pembahagian yang dibahagikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Tetapi saya nak bawa di sini pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan yang pernah diutarakan oleh ulama-ulama terdahulu, yang khilaf bagi mereka siapakah Al-Mahdi yang dimaksudkan oleh Rasulullah, yang dimaksudkan oleh Nabi, yang akan muncul di akhir zaman, kepada sekurang-kurangnya 4 bahagian. Bahagian yang pertama, ada ulama-ulama sebelum kita ni berkomentar bahawa Imam Mahdi yang dimaksudkan oleh Nabi yang akan muncul di akhir zaman ni tidak lain dan tidak bukan merujuk kepada individu yang sama yang akan diturunkan oleh Allah, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi jangan pelik, jangan cepat melatah. Jadi ulama-ulama sebelum kita dah ada yang berpendapat dan berpandangan demikian. Maksudnya Imam Mahdi itu orang yang sama, iaitu Nabi Isa alaihi salam yang akan diturunkan oleh Allah di akhir zaman kelak. Satu pandangan. Yang kedua, ada juga yang berpandangan Al-Mahdi itu adalah nama salah seorang khalifah daulah ataupun Bani Abbasiyah. Kalau kita belajar tentang dinasti dan kerajaan Islam, selepas Sayyidina Ali itu ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Andalusia, ada dinasti yang panjang sampailah dinasti Osmaniyah. Tapi dinasti yang kedua, Daulah Abbasiyah tu, ada salah seorang khalifah dia dengan gelaran Al-Mahdi daripada kabilah Bani Abbas. Ada juga ulama yang berpendapat dan kata Al-Mahdi yang dimaksudkan tu, yang akan datang tu, merujuk kepada salah seorang khalifah daripada dinasti Daulah Abbasiyah. Dan perkara ni dah berlalu dan berakhir pun kalau merujuk kepada dia.
Jadi kita terima pandangan dan pendapat tersebut dengan hati yang terbuka. Itu pendapat, itu pandangan. Dan yang ketiga ialah, yang inilah yang disepakati oleh sebahagian besar ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dan saya kira peratusan besar yang diyakini dan dipercayai oleh kita semua malam ini, iaitu Imam Mahdi masih lagi belum dimunculkan oleh Allah, tetapi seorang individu, figure, personality, insan yang akan dibangkitkan oleh Allah di akhir zaman kelak. Yang kita sebut sifat dan ciri dia tadi ialah salah seorang daripada keturunan Nabi, yang keturunan bapa melalui Hasan, keturunan ibu melalui Husain. Maksudnya dia tak muncul lagi, dia akan datang di kemudian hari bila dekat nak hari kiamat. Jadi ulama-ulama yang mengatakan ada 4 jenis hadis tadi tentang datangnya Imam Mahdi, sama ada Hasan, sama ada Sahih, sama ada Gharib, sama ada Maudhu'. Tetapi bila kita menggabungkan keseluruhan hadis-hadis tersebut, yang dhaif ataupun yang gharib tadi akan jadi naik tingkatan darjat dia, kerana begitu banyak hadis-hadis yang lebih kuat yang bertaraf sahih, hadis-hadis yang lebih banyak dan kuat yang bertaraf hasan. Dengan kata lain, hak gharib dan dhaif tadi saling melengkap, saling membantu menguatkan dengan hadis-hadis yang lain. Okey, sekarang kita pi pada pandangan yang terakhir. Pandangan terakhir yang saya maksudkan ialah ini bukan aliran biasa ahli sunnah wal jamaah, tetapi yang ini ialah dari aliran Syiah Imamiyah. Aliran Syiah Imamiyah, dalam akidah mereka, mereka mempercayai tentang bab imamah. Sebab tu rukun iman mereka, salah satu yang tak ada pada ahli sunnah wal jamaah ialah imamah, kerana mereka percaya tentang keimaman. Yang tu yang dia ada imam 12 tu bermula daripada Saidina Ali, Hasan, Husain, Ali Zainul Abidin, Muhammad Al-Bakhir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Al-Hadi, sampailah yang nombor 11, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari. Jadi nombor 12 dia tunggu tu ialah Imam Mahdi. Tetapi ada juga sebahagian daripada grup ini yang meyakini Imam Mahdi yang mereka tunggu yang nombor 12 tu merujuk kepada nombor 11 dah, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari yang menghilangkan diri dia. Dulu dia pernah ada, kemudian dia gaib, dia hilang, dia duduk di satu tempat yang orang ni tak tahu, tetapi di akhir zaman dia akan raja'ah, dia akan kembali lagi untuk menjadi Imam Mahdi. Nah, ini anda nak pakailah, cuma saya nak keutarakan pendapat dan pandangan. Ini yang aliran Syiah punya. Jadi secara umumnya terdapat 4 pandangan, 4 yang pernah dikeutarakan ulama-ulama sebelum kita. Pertama, saya ulang balik, Imam Mahdi merujuk kepada Nabi Isa sendiri. Yang kedua, Imam Mahdi merujuk kepada salah seorang khalifah daripada daulah Bani Abbasiyah. Yang ketiga, yang disepakati oleh sebahagian besar peratusan ulama ahli sunnah wal jamaah, dia ni tak muncul lagi. Dan yang keempat, aliran Syiah yang mengatakan imam ke-11, iaitu Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari. Baik, sekarang ni habislah bab yang pertama kita sebagai muqaddimah. Jadi inilah muqaddimah kita yang saya namakan sebagai bab pertama, pengenalan, untuk kita menjurus kepada bab-bab yang lebih berat, bab-bab yang lebih kasar. Jadi seterusnya saya akan pergi kepada bab ataupun topik yang kedua, iaitu nama-nama ulama besar dan kitab-kitab karangan ataupun hasil karya mereka yang menceritakan dan meriwayatkan tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Faham betul lah? Topik yang kedua, bab yang kedua ni, nama-nama ulama besar dan hasil karya, kitab-kitab karangan mereka yang meriwayatkan hadis-hadis tentang kedatangan Imam Al-Mahdi di akhir zaman. Baik, antara yang saya boleh senaraikan, memang banyak kitab-kitab yang terhasil daripada kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Antaranya yang pernah sampai ke tangan kita hari ini hampir 63 buah kitab
yang diketahui, yang dicetak, yang dapat dibeli, yang dapat dibaca, yang dapat dinikmati ilmu dia. Tetapi di luar pengetahuan kita mungkin masih banyak kitab-kitab yang tidak sampai ke tangan kita, yang menceritakan tentang kehadiran dan kedatangan Imam Mahdi, baik ulasan mereka itu secara umum atau ulasan mereka secara khusus tentang sifat-sifat, tentang kita kata perangai-perangai, tentang perilaku-perilaku, tentang keadaan-keadaan menjurus kepada Imam Al-Mahdi. Antaranya saya akan sebutkan beberapa nama ulama dan kitab karangan mereka tentang periwayatan tersebut. Antara yang paling besar ialah selepas Al-Quran kita ada ulama-ulama hadis kan? Ulama-ulama hadis. Baik. Yang pertama ialah Imam Bukhari. Semua orang kenal Imam Bukhari. Dalam kitab Imam Bukhari yang disebut sebagai Sahih Al-Bukhari, di dalam satu tajuk iaitu kitab Bad'ul Khalqi wa Nuzuli Isa alaihi salam, dalam jilid yang keempat. Jadi dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Bad'ul Khalq wa Nuzuli Isa alaihi salam jilid keempat ada meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Yang kedua Imam Muslim. Imam Muslim, imam yang sinonim dengan kitab karangan dia Sahih Muslim. Boleh kita buka jilid 1, boleh buka jilid 2, bab Nuzuli Isa alaihi salam, bab yang ke-18. Jadi ada 2 jilid. Bab 18 jilid 1, bab 18 jilid 2 ada meriwayatkan tentang hadis kedatangan Imam Mahdi. Imam yang ketiga ialah imam hadis, iaitu Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud, kitab dia ialah Sunan Abu Dawud. Boleh buka jilid yang kedua, jilid yang ketiga, jilid yang kelima. Ada dalam 3 jilid tersebut perihal hadis Imam Mahdi. Seterusnya Imam At-Tirmizi yang terkenal dengan kitab Sunan, iaitu Sunan At-Tirmizi. Di dalam kitab Sunan dia boleh buka jilid kedua, boleh buka jilid ke-9. Banyak hadis yang memperihalkan tentang Imam Mahdi. Seterusnya Imam Ibnu Majah yang terkenal dengan kitab hadis dia Sunan Ibnu Majah, boleh buka kitab jilid yang kedua. Ada hadis memperihalkan tentang Imam Mahdi. Begitu juga dengan seorang imam, salah seorang imam mazhab yang cukup terkenal dan berkepakaran serta berkemahiran dalam bidang hadis, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia ada satu kitab hadis yang bernama Musnad Ibnu Hanbal. Boleh buka jilid pertama dan jilid ketiga, ada hadis tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Yang ketujuh, kita boleh rujuk kitab Imam An-Nasai, salah seorang imam hadis, iaitu Sunan An-Nasai jilid kedua, ada berita tentang kedatangan Imam Mahdi. Imam yang ke-8 iaitu Imam Al-Hakim, salah seorang ulama besar hadis, Mustadrak ala Sahihaini. Dialah ulama hadis yang menyaring kembali hadis-hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim, lalu menamakannya sebagai Al-Mustadrak ala Sahihaini. Boleh buka Mustadrak ala Sahihaini jilid yang keempat, ada hadis pasal Imam Mahdi. Begitu juga yang ke-9 Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kitabnya Sawa'iqul Mukhriqah, khusus tentang Imam Mahdi. Yang ke-10 juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdiyil Muntazar, juga kitab yang khusus saja-saja pasal Imam Mahdi. Begitu juga imam yang ke-11 Imam Ibnu Tawus dengan kitab dia Al-Malahim wal Fitan. Imam yang ke-12 Imam Tabarani, ulama besar hadis, kitab dia Al-Ma'jam. Yang ketiga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah bagi Sahih Bukhari Fathul Bari jilid yang ke-7. Begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga yang nombor 19 Tahzibus Sabit jilid ke-9. Yang ke-20 juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab dia Nuzhatun Nazar.
Nak lagi yang ke-16, Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Nak lagi Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Alamatil Qiyamah. Begitu juga dengan Imam Ibnu Asakir, seorang tokoh sejarah dan sirah, iaitu Tarikh Ibnu Asakir jilid keempat, ada kisah Imam Mahdi. Salah seorang tokoh tafsir, Imam Tabari, yang terkenal dengan tafsir Tabari, juga pengarang kitab sejarah dan sirah Tarikh Umam wal Muluk atau dikenali Tarikh Tabari, buka jilid yang ke-7. Nak lagi kah? Nak lagi tak payah lah tak? Jadi ada 63. Ini adalah nama-nama ulama besar. Sebahagian besar adalah beraliran ahlu sunnah wal jamaah, yang mana hasil karya mereka ni, kalau yang ulama dalam bidang hadis, mereka telah meletakkan bab-bab dan topik tertentu di dalam kitab hadis mereka tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Jadi ulama-ulama yang terkemudian daripada mereka seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Suyuti, Imam Abu Nuaim, Imam Hamad, mereka meletakkan satu kitab secara khusus tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam sebelum ni tentang kedatangan Al-Mahdi. Baki lagi menjadi kita yang rendah ilmu macam saya, yang rendah ilmu macam kita semua, yang cetek tak tahu apa. Jadi untuk kita dapatkan maklumat, jadi saya dah sertakan antara nama-nama ulama dan kitab-kitab mereka yang boleh kita rujuk pada bila-bila masa sahaja. Kalau kita ada masa cari, kita ada masa belajar, kita ada masa talaki, kita ada masa fahamkan hadis-hadis tersebut. Jadi ini yang membawa kita kepada topik ataupun bab yang kedua. Sekarang saya nak berpindah kepada topik ataupun bab yang ketiga, iaitu sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Rasulullah, siapakah di antara mereka yang meriwayatkan hadis-hadis berkenaan kedatangan Al-Mahdi? Jadi ramai-ramai sahabat Nabi, ramai-ramai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, berapa ramai dan siapakah antara mereka yang meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi semasa hayat dan hidup Nabi tentang kedatangan Al-Mahdi? Antaranya yang disaring dan dihuraikan oleh ulama-ulama sirah, ulama-ulama sejarah, dan begitu juga ulama hadis. Hampir ada 44 orang sahabat Nabi. 44 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis mengenai berita kedatangan Al-Mahdi. Jadi siapakah mereka? Ada ulama-ulama yang mengatakan termasuk mereka ialah ulama-ulama yang dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, ada sahabat-sahabat yang setia dengan Nabi, ada sahabat-sahabat yang senior dengan Nabi, ada sahabat-sahabat yang jarang bertemu dengan Nabi tetapi juga mampu mengambil dan meriwayatkan hadis tertentu berkenaan dengan kisah kedatangan Al-Mahdi. Antara yang disebutkan sebilangan besar daripada 44 orang tersebut, saya sebutkan malam ni, antaranya ialah 4 orang Ummul Mukminin. Bila sebut Ummul Mukminin merujuk kepada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa salah seorang ataupun 4 orang isteri Nabi yang riwayat hadis tentang Mahdi? Yang pertama ialah isteri Nabi yang paling dikasihi dan disayangi, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis tentang Al-Mahdi. Yang kedua Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Yang ketiga Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Yang keempat iaitu Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha. Jadi di kalangan isteri Rasulullah ada Aisyah, ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah, ada Maimunah, 4 orang. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi hak dijamin masuk syurga,
Adanya hadis diriwayatkan daripada Uthman bin Affan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sepupu dan menantu Rasulullah sendiri, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ada juga sahabat yang bernama Sayyidina Ali Al-Hilali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sebahagian besar ada 6 orang sahabat yang meriwayatkan hadis Al-Mahdi yang dimulakan dengan nama Abdullah. 6 orang sahabat Nabi yang riwayat hadis Al-Mahdi yang dimulakan dengan nama Abdullah. Mesti sahabat hak masyhur dah. Yang pertama Abdullah bin Abbas. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat Abdullah bin Amru bin Al-As. Yang kelima Abdullah bin Al-Haris. Yang keenam Abdullah bin Hausib. Abdullah ibnu Abbas pupu Nabi. Abdullah ibnu Mas'ud orang yang jaga kayu sugi Nabi. Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Amru ialah anak kepada sahabat Amru bin Al-As. Abdullah bin Hausid ialah sahabat yang jarang kita dengar. Abdullah Al-Hausid satu, Abdullah bin Al-Haris juga sahabat yang jarang kita dengar. Jadi ada 6 orang sahabat yang dimulakan dengan nama Abdullah. Seterusnya ada 5 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Mahdi yang dimulakan nama dengan Abu. 5 orang sahabat yang dimulakan nama dengan Abu. Yang pertama periwayat hadis paling banyak Abu Hurairah. Yang kedua Abu Ayyub Al-Ansari. Yang ketiga Abu Sa'id Al-Khudri. Yang keempat Abu Umamah Al-Bahili. Yang kelima Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abu Ayyub Al-Ansari, ada Abu Umamah Al-Bahili, dan ada Abu Tufail. Hak nama Abdullah ada 6, hak mula dengan Abu ada 5. Hak mula dengan nama Jabir ada 4. Hak mula dengan nama Jabir ada 4. Yang pertama Jabir bin Abdullah. Yang kedua Jabir bin Samurrah. Yang ketiga Jabir bin Tabligh. Dan yang keempat Jabir bin Majdi As-Sadafi. Jabir bin Majdi As-Sadafi. Ada 4 orang yang mula dengan nama Jabir. Dan yang dimulakan dengan nama Amru ada 3 orang. Yang dimulakan dengan nama Amru ada 3 orang, iaitu Amru bin Al-As, bapa kepada Abdullah bin Amru tadi. Yang kedua ialah Amru bin Nufair. Dan yang ketiga ialah Amru bin Murrah Al-Juhani. Jadi ada 3 sahabat yang nama Amru. Seterusnya sahabat hak biasa-biasalah, hak perseorangan. Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman, Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Buraidah, Sayyidina Sauban, Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Tamim Ad-Dari, Sayyidina Qais bin Ahnaf, dan seumpama dengannya. Jadi bila gabung-gabung semua tu berjumlah berapa orang? 44 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi waktu dia hidup dengan Nabi, mendengar sendiri perkataan itu dengan telinga mereka dan meyakini dengan hati, jiwa dan perasaan mereka, akhirnya diriwayatkan kepada sahabat-sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Hadis itu sampai pada kita hari ini. Jadi bila dalam banyak-banyak hadis tu kita kembali kepada bab yang awal tadi, sebagaimana Imam Ibn Qayyim kata, dalam banyak-banyak hadis tu terbahagi kepada 4 jenis hadis tadi kan. Sama ada dia sahih, dia hasan, dia gharib ataupun dia dhaif. Baki lagi sahabat-sahabat ni kemudian menuturkan hadis-hadis ni kepada umat-umat selepas mereka. Bila sebut umat selepas sahabat, dia dipanggil tabi'in. Antara 5 tabi'in besar, 5 tabi'in besar yang meriwayatkan hadis-hadis Imam Mahdi tapi secara mursal. Ada 5 orang. Yang pertama ialah Sa'id ibnu Musayyab. Pernah dengar nama ni? Sa'id ibnu Musayyab ni bukan orang lain. Dia ni menantu Abu Hurairah.
tabi'in yang nama Sa'id bin Musayyab ni menantu kepada sahabat Abu Hurairah seorang. Yang kedua ialah imam besar di Basrah yang juga terkenal sebagai ahli sufi pertama, iaitu Imam Hasan Al-Basri. Yang ketiga Imam Qatadah. Yang keempat Imam Muammar, dan yang kelima Imam Syahar bin Hawsab. Tu ada 5. Sa'id bin Musayyab, yang kedua Imam Hasan Basri, yang ketiga Imam Qatadah, yang keempat Imam Muammar, yang kelima Imam Syahar bin Hawsab. Jadi inilah 5 orang tabi'in yang meriwayatkan hadis mengenai kedatangan Imam Mahdi secara mursal. Jadi kalau kita nak tengok periwayatan tersebut, jelas sampai kepada kita periwayatan daripada sahabat yang jumlah 44 ini. Ada di antara mereka yang cuma menerima 1 hadis daripada Nabi. Ada di antara sahabat yang menerima 2 hadis daripada Nabi. Ada di kalangan sahabat yang menerima 3 hadis daripada Nabi. Ada juga di kalangan sahabat yang menerima lebih daripada 3 hadis daripada Nabi berkenaan dengan Imam Mahdi. Dengan kata yang lain, jelas dan banyaknya periwayatan dan jalan-jalan rawi ini sesungguhnya tahap penerimaan hadis kita tentang kedatangan dan pemberitaan